Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Sebelum tirai wacana disingkap, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Alia Syazwani binti Samsudin, berusia 15 tahun, mewakili sekolah kebanggaan saya SMK Dr. Burhanuddin dengan kod sekolah AEA 6048. Naskah yang mendasari wacana saya pada hari ini bertajuk Tiada Rasa Belas Kasihan daripada siri Menuntut Kemerdekaan. Saya memilih buku ini kerana buku ini jelas menggambarkan keperitan, penderitaan dan pengorbanan para pejuang tanah air era penjajahan. Sekaligus menginsafkan kita untuk sentiasa menghargai dan mempertahankan nikmat kemerdekaan serta keamanan yang kita kecapi pada hari ini. Buku ini mempunyai 52 halaman, diterbitkan oleh Minda Didik Marketing Sdn Berhad pada tahun 2010 dan ditulis oleh W.S. Uzala. Secara keseluruhannya, buku ini disusun rapi menerusi 7 bab utama yang membawa kita menyusuri detik keperitan tanah air. Bab pertama, Negeri Tercinta, mendedahkan keindahan serta kekayaan hasil bumi watan sebelum campur tangan kuasa asing. Namun, ketenteraman itu diragut dalam bab kedua, Kemasukan Penjajah Asing, yang berkisar tentang pertapakan kuasa barat melalui strategi pecah dan perintah demi membolot kekayaan negara tanpa rasa belas kasihan. Seterusnya, bab ketiga, Nasib Negeri Perak, menyingkap peristiwa pembunuhan JWW Birch di Pasir Salak yang menjadi bukti manifestasi kemarahan rakyat terhadap kebiadaban penjajah yang mencampuri adat dan kedaulatan tempatan. Duka ini berlanjutan dalam bab keempat, Sanggup Membelot, yang membongkar cabaran dalaman warga tempatan yang sanggup bekerjasama dengan penjajah demi kepentingan peribadi, sekaligus melemahkan benteng perjuangan bangsa. Perjuangan ini meluas dalam bab kelima, Menakluk Pahang, yang merakamkan penentangan pahlawan seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau terhadap pengenalan cukai yang membebankan dan menindas penduduk tempatan. Siri pencerobohan ini diteruskan dalam bab ke-6, Kelantan Menjadi Sasaran. Bab ini membawa kita mengenali perjuangan Tok Janggut di Pasir Putih yang bangkit menentang sistem cukai British sehingga beliau syahid demi membela maruah agama dan tanah air. Akhir sekali, bab ke-7, Penentangan diteruskan, membuktikan bahawa api perjuangan tidak pernah padam. Walaupun para pejuang ditangkap, dibuang negeri atau gugur di medan bakti, semangat penentangan itulah yang menjadi benih kepada gerakan kemerdekaan tanah Melayu. Tema utama buku ini ialah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam menentang kekejaman serta penindasan penjajah demi menuntut kemerdekaan negara. Melalui peristiwa-peristiwa tragis ini, apakah pengajaran yang dapat kita petik? Pertama, kita hendaklah sentiasa menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi keamanan negara. Kedua, kita mestilah berani mempertahankan kedaulatan tanah air daripada sebarang bentuk ancaman dan penindasan kuasa asing. Akhir sekali, kita perlulah memelihara perpaduan dan keharmonian sesama rakyat agar kestabilan negara tidak tergugat. Rakan-rakan, seringkali karya sejarah dianggap membosankan. Namun, keistimewaan utama buku ini bukan sekadar pada teks, tetapi juga pada pendekatan visualnya yang hidup. Kulit buku ini menampilkan wajah-wajah pejuang watan yang penuh ketegasan, manakala di dalamnya diselitkan ilustrasi bersejarah seperti peta pergerakan musuh serta gambar asli peristiwa penentangan. Kesimpulannya, buku Tiada Rasa Belas Kasihan ini memaparkan keberanian dan semangat gigih para pahlawan yang bangkit menentang kezaliman serta penindasan pihak penjajah. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada semua rakan pelajar untuk dibaca dan dihayati. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih.